Korang tahu tak, ramai warga Indonesia yang sebenarnya rasa kagum bila tengok Malaysia ni. Bagi diorang, negara ni letaknya dekat sangat dengan Indonesia, tapi bila dah sampai dan tinggal lama sikit, suasananya tu rasa lain macam tau. Bahasa kita pun memang rasa familiar bagi ramai orang sana, tapi bila diorang perhati sekeliling, jalan raya kita lebih tenang, bandar kita pun tersusun rapi, dan kehidupan kat sini berjalan dengan ritmi yang lebih teratur daripada yang ramai orang sana bayangkan. Kat negara kita ni, pengangkutan awam terus berkembang maju dan banyak kawasan bandar dipenuhi bangunan moden yang gah. Yang paling unik bagi diorang, korang boleh nampak bangunan pencakar langit tu berdiri megah bersebelahan dengan masjid besar dan pasar tradisional yang masih teguh. Masyarakat kita pun hidup dengan budaya yang pelbagai, bermula daripada kaum Melayu, Tionghoa, hinggalah kaum India, tapi semua tu tetap berjalan dalam satu sistem yang cukup teratur dan disiplin. Walaupun lokasinya sangat dekat dengan Indonesia, Malaysia ni seolah-olah ada dunia kecil dia sendiri. Perpaduan antara budaya Asia Tenggara dengan nuansa kota moden buat ramai orang sana rasa asing, tapi dalam masa yang sama rasa dekat sangat bila pertama kali sampai. Jadi, ini adalah sedikit sebanyak perspektif tentang Malaysia, dan kalau korang suka perkongsian macam dalam video, jangan lupa ikuti kami tau. Macam mana pula pendapat korang tentang tanggapan warga Indonesia mengenai Malaysia ni?